So, kita start kelas lah clear kan? Dengar suara saya jelas Jelas. Alright. Okay, sekejap. Dah sihat demam? Dah okey sikit lah. Cuaca panas? Panas. Ya, minumlah banyak air. Okay. Sekejap saya share. Okay, dah nampak Nampak? Okay. Okay, tengok-tengok dulu. Jaga Google. Okay, so hari ni kita start dengan peribahasa dulu. Ni sajalah untuk ulang kaji sajalah. Untuk ulang kaji lah. Okay. So, soalan nombor 1 tu. Sekejap tengok-tengok lu 1 sampai 5 tu. Baca-baca jap. Adam, next. Lepas ni kan kalau ah, apa ni yang macam kertas 4 tu kan. Hari tu saya dah upload dah. Saya dah tukar pada MP3. Jadi awak kalau nak buat semula latihan tu, awak bolehlah buka dekat kita punya website tu. Awak tengok kat situ. Nanti saya upload lah yang lain-lain pula. Okey. Hmm. Okey, soalan nombor 1 tu. Kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat. Apakah peribahasa yang sesuai um, bagi kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat? Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana mak pakat. Yes, tepat sekali. Okey, seterusnya. Peribahasa untuk maksud tidak jujur ialah? Memuka-muka. Ya. Apa beza dengan memuka dua? Bermuka dua tu ada ke? Oh, tak ada. Mhm. Awak sure ke? A. Awak sure A Betul. Tak, saya tanya yang bermuka dua tu awak sure ke dia tak ada? Saya tak tahu. Okay, kita jaranglah guna bermuka dua ni kan. Tapi ada. Bermuka dua ni ialah orang yang tak jujur lah. Bermuka-muka ni dia bukan tak jujur. Bermuka-muka ni dia... macam mana apa beza? Okay, bermuka dua ni dia tak jujur lah. Dia cakap dengan beza-beza. Tak jujur dan tak ikhlas. Bermuka-muka ni dia macam bahasa Inggeris panggil fake kan. Sekejap. Okay, so bermuka-muka dengan bermuka dua tu lain. So jawapan dia ialah bermuka dua. Okay.
Dia bermuka-muka ni depan cakap lain, belakang cakap lain. Macam tu kan. Okey, nombor 3. Dah khabar dari rupa. Okey. Dah khabar perkaca. Okey, betul. Satu benda yang tak akan datang tanpa usaha. D. Ya. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Okey, tepat. Nombor seterusnya, menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan. Kalau kalau takut dilabuk ombak, jangan berumah di tepi pantai. Okey, sekejap biar macam kalau takut dia lambuk ombak jangan. Okey. Are you sure? Anda yakin? Saya bagi peluang sekali lagi. Cuba tengok betul-betul. Sesuaikan diri dengan keadaan dan tempat tu. Biar mati anak, jangan mati adik. Demam lagi ni. Cuba sekali lagi. Masuk kandang kambing. Ya, itu dia. Awak masuk kandang kambing tu awak pun mengembik sekali lah. Masuk kandang kerbau tu awak menguak sekali. Macam tu lah. Okay. Alright. Seterusnya. Peribahasa bagi orang yang pemurah ialah pemurah. Baik hati. Murah hati. Ya, murah hati. Pemurah ialah murah hati lah. Okey, seterusnya. Baik hati. Okey, tidak sombong. Yes, baik hati. Nombor 8, memberikan maksud dua orang atau dua pihak yang sama darjat ialah ni tengok betul-betul. Ni macam confuse sikit, macam keliru. Macam A, macam C, macam B. Tapi macam D. Macam tu. Selalu yang B tu orang selalu guna kalau orang bersanding, nampak sama sepadan kan. Bagai pinang dibelah dua. Duduk sama rendah, diri sama tinggi. Okey, duduk sama rendah, diri sama tinggi. Okey, boleh terima? Okey. Dia kata sama darjat kan? Okey, so maksudnya C dengan B tu boleh guna. Bagai cincin dengan permata tu tak sesuai lah kan? Bagai isi dengan kuku pun macam tak sesuai. Bukan macam tak, memang tak sesuai. Jadi awak jawab tadi betul lah C dan juga B. Okey, seterusnya. Nombor 9, peribahasa yang memberi maksud anak dan saudara mara daripada keturunan sendiri ialah Darah daging. ya, keturunan sendiri itu darah daging kita. Okey, segala yang dikehendaki sudah diperoleh, dah dapat. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Ya. Kalau yang D tu sesuai untuk apa? D. Macam bara yang digenggam biar sampai jadi arang. Buat kerja biar sampai habis. Ya, itu dia sesuai untuk yang tu lah. So yang B tu dia dah dapat dah. Okey, nombor 11. Kesilapan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan orang lain yang terima akibat.
Yang lama dikelek, yang baru didukung. Okey. Kesilapan. Kesilapan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan orang lain yang terima akibatnya. Awak pilih B. Yang lama dikelek, yang baru didukung. Okey. Secara kalau awak baca tu macam yang lama dikelek. Dikelek tu maksudnya apa? Dikelek. Tengok kan? Dikelek-kelek. Yang baru tu didukung. So itu macam tak sesuai. So lama dikelek, yang baru didukung tu macam orang yang dah lama tu yang macam menaikkan orang yang baru lah macam tu. Suka orang yang baru macam tu. Jadi jawapan dia ibarat telur sesangkak. Sesangkak pecah sebiji, pecah semua. Okey. Seterusnya. Ni senang. Seperti lembu dicucuk hidung. Ya, seperti lembu dicucuk hidung. Bagus. Okey, seterusnya. Kalau takut berhadapan dengan penderitaan, lebih baik jangan melakukan sesuatu yang susah. Tadi awak jawab yang ni. Untuk yang ni lah. Untuk soalan ni, awak jawab jawapan tu. Kalau takut di lambu ombak, jangan berumah di tepi pantai. Betul. Maksudnya kita takut dengan benda something kan. Nak ambil risiko, tak nak ambil risiko. Macam tu. Okey, seterusnya. Nombor 14, gembira. Berbesar hati. Ya, berbesar hati tu happy lah. Happy sangat. Okey. Seterusnya. A. Yang dikejar tidak dapat. Ya. Bagus. Yang dikejar yang tak dapat, yang dikendong berciciran. Okey, sesuai. Okey, 16. Peribahasa yang sesuai bagi tempat berlangsungnya sesuatu acara. Sesuatu acara. Berlangsungnya sesuatu acara. Tuai rumah. Sekali lagi. Cuba tengok betul-betul. Pada tahun ini, Adam bercadang untuk membuat jamuan hari raya di rumahnya. Jadi, dia sebagai apa? Tuai rumah. Ya, sebagai tuan rumah. Okey. 17. Peribahasa bagi peniaga yang mengambil keuntungan yang terlalu tinggi ialah tengok betul-betul macam mengelirukan. Selalu orang yang selalu ambil riba terlebih-lebih ni siapa? Lintah darat. Lintah darat. Betul. Okey, seterusnya 18. Sediakan payung sebelum hujan. Biasalah kita guna ni. Berjaga-jaga sebelum mendapat bencana. Betul, kita kenalah berjaga-jaga dahulu sebelum mendapat bencana. Peribahasa. Okey. Okey, seterusnya 19. Masuk peribahasa bak cendawan tumbuh selepas hujan ialah cendawan. Bagi kaca terhempas ke batu. Macam mana? Bagi kaca terhempas ke batu. Okey. Awak jawab yang nombor 20 terus ke? Nombor 19? Oi, salah. Okey, jawapan nombor 20 tadi betul. Bagi kaca terhempas ke batu. Okey, nombor 19? Cendawan. Cendawan kan apa? Apa jadi? Cendawan tu dia tumbuh dengan apa?
Cendawan dia tak tumbuh satu-satu kan, sekuduk-sekuduk tak ada. Dia tumbuh banyak kan. Jadi dia terlalu banyak dalam satu masa. Hmm. So ini adalah contoh-contoh peribahasa lah yang awak boleh guna untuk masukkan dalam apa-apalah dalam karangan awak. Okay. Ha. So kalau boleh bila buat karangan tu at least letaklah peribahasa. Peribahasa ni memang kadang-kadang kita memang bukan kadang-kadang tak selalu kita gunakan. So kita susah sikit lah. Tapi ini markah kalau bubuh peribahasa lebih baik lah. Nampak cantik lah sikit kan karangan awak kan. Alright. So hari ni kita balik-balik pada kertas 2. Kertas 2 Okay. Okay, kertas 2. Mana kertas 2? Okay. Adjektif. Sekejap Okay. Alright. Tak apa. Ambil masa untuk tengok dulu. Hadamkan nombor 1, nombor 2 sahaja. Okay, nombor 1, nombor 2. Tengok-tengok dulu. Baca-baca dulu. Morfologi. Okay, macam biasalah. Bila bahagian A ni, awak kena buat cari kesilapan. Betul lah. Cari senarai keempat. Ikut soalan lah. 4 kata adjektif. Kalau dia minta kata tunggal, ambil kata tunggal. Kalau apa lagi? Kalau apa kita belajar hari tu, ganda ke, terbitan, apitan ke, kena tengok soalan lah. Okay, jadi lepas tu kemudian kena buat ayat. Okay, saya tak pasti hari tu saya ada cakap ke tak kalau nak buat ayat tu. Saya tak pasti kalau buat ayat tu boleh letak kat satu kertas ke tak ke lah. Tapi pastikan awak tulis nombor soalan apa semualah. Jangan mengelirukan pengawas pemeriksa tu. Pastikan awak tulis elok-elok jawapan. Kadang-kadang awak dah tulis elok dah. Tapi susunnya terabur-terabur. Tulisan tak cantik tak apa. Tapi itulah. Pastikan awak tulis nombor soalan. Nombor soalan untuk setiap awak punya jawapan tu. Okay, so sekarang ni kita tengok Boleh tak awak tolong saya bacakan petikan tu? Bacakan dengan terang. Nombor 1. Ya, morfologi tu. Baca dia punya artikel tu saja. Penglibatan. Pelibatan atlet Malaysia dalam Sukan Olimpik 2024 menimbulkan perasaan kagum dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan rakyat. Semasa Ya. majlis pembukaan Sukan Olimpik 2024, kontingen Malaysia berasa bangga kerana dapat menggayakan busana tradisional yang menunjukkan nilai kesopanan dan kesantunan rakyat Malaysia. Hal ini secara tidak langsung dapat memupuk perasaan cinta akan negara dalam kalangan masyarakat. Kita juga seharusnya berasa gembira kerana para atlet telah menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam setiap acara yang telah dipertandingkan. Okay. Sarawak. Okay. Terima kasih. Okay, so sekarang ni dia kata kat situ soalan dia minta kata adjektif perasaan. So perasaan tu macam gembira apa semualah. Okay, so kita balik-balik kepada kata kunci kat situ, kata adjektif. Boleh tak beritahu saya Adam, apa itu kata adjektif? Kata yang banyak. Okay. Okay, hampir tepat. Okay, tapi kata adjektif ialah kata sifat. Okay, dia menerangkan sifat
sesuatu benda atau tempat atau idea. Okey, contoh kata sifat. Adjektif ni kata sifat sebenarnya. Okey, kata sifat bagi buku. Boleh tak awak beritahu saya, apakah kata sifat bagi buku? Berkulit Ya, berkulit keras, keras. tebal. Yes. Warna. Bagi saya Kuning. contoh untuk warna pula, Adam. Warna kuning. Ya, warna kuning. Tumbuhan itu hijau. Tumbuhan itu maksudnya tumbuhan itu adalah kata nama am kan. Jadi dia menerangkan tumbuhan tu warna apa. Maknanya benda tu warna apa. Okey. Macam orang. Adam seorang yang tinggi. Hanis seorang yang pendek. Contoh. Okey. So bentuk pula. Bentuk pun samalah. Dia terangkan bentuk batu, bentuk meja, bentuk botol air, bentuk macam-macam lah bentuk sekeliling kita kan. Okay. So jadi dia terangkan. Okay. So faham Okay. Jadi secara amnya adjektif ni ialah dia bagi tahu tentang keadaan ataupun sifat satu benda tu, tempat ke, okay, atau idea. Alright. So kat sini artikel ni pendek saja. Jadi bila awak dah tahu adjektif tu apa, automatik awak dah tahu awak nak cari apa. Okay. So adjektif kata sifat. Lepas tu dia kata dia nak kata sifat perasaan. Okay, perasaan. So awak rasa yang mana satu perasaan? Yang berkaitan perasaan. Kagum. Ya betul, tepat sekali. So kagum. Jadi awak dah dapat satu markah di situ. Kagum tepat. Okay. Lagi? Bangga. Selain dapat kagum? Bangga. Ya, tepat. 2 markah. Bangga. Okey, lagi apa yang awak nampak lagi? Cinta. Hmm. Ya, betul. Awak kata cinta kan? Cinta. Dapat lagi 3 markah. Okey. Cinta. Okey. Gembira. Lagi? Gembira. Tepat sekali. Baik. So, itu adalah contoh-contoh, bukan contoh-contoh, itu adalah jawapan bagi soalan nombor 1. Kagum, bangga, cinta dan gembira. Okey, lepas tu dia minta awak bina ayat. Okey, awak bina ayat menggunakan yang awak dapat tadi, kagum. Bina ayat ni senang sahaja, asalkan ayat tu betul dan gunakan kata adjektif yang awak bagi tadi. Okey, contoh yang pertama. Buat ayat, Adam, sebut sahaja. Ayat yang ringkas tapi betul. Kagum. Macam mana nak buat ayat kagum? Saya sangat Saya, sangat kagum ha, dengan prestasi pelajar dalam mempelajari satu subjek. bagus. Okey, dapat 1 markah kat situ. Okey, kalau guna kata adjektif yang betul, dapat 1 markah. Lepas tu, susunan betul. Okey, dapat 1 markah. Okey, seterusnya, bangga. Okey, so bangga. Tadi awak kata kagum dah sudah. Kagum dah dapat 1 markah. Okey, lepas tu bangga. Uh, Skor besar, Hmm. sangat bangga dengan uh, sifat kerajinan pelajar dalam perbandingan sekolah. Okey, awak kata sangat bangga kan? Okey. Boleh terima? Okey. Seterusnya, cinta. Cinta ni cinta pada negara, cinta kebebasan, orang tua. Okey, okey, macam mana awak nak buat ayat?
Okey, kalau dapat susah skip, gembira. Sifat patriotik sangat penting Hmm. kerana dapat memupuk perasaan cinta akan negara. Tahniah. Okey, dapat satu markah. Okey, gembira. Adik gembira Hmm. kerana dapat kereta baru. Ya, betul. Baik, tahniah. Okey, ingat tadi awak bagi tadi tu semua ayat awak sendiri kan? So, bagus. Jangan ambil ayat daripada petikan ya. Okey, jangan salin semula ataupun dalam bahagian kertas tu jangan ambil. Buat ayat sendiri. Dia dah minta buat ayat sendiri tu, buat je lah ayat sendiri ya. Jangan disalin ayat atas tu. Fikirlah. Simple-simple pun tak apa. Janji dapat markah kan? Okey, kalau ambil teks tu punya ayat, dapat kosong tau. Okey. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Ayat larangan. Okey, bawah ni ada, dia tulis kena pasti dan tulis jenis ayat yang bergaris sama ada ayat tu ayat silaan, ayat permintaan, ayat larangan dan ayat suruhan. Okey, sebenarnya ketiga, kejap satu, dua, tiga, empat. Okey. Ayat silaan, ayat permintaan, ayat larangan, ayat suruhan ni sebenarnya awak boleh, kalau awak tengok tu pun awak dah boleh tahu dah. Okey, ni ayat silaan. Yang ini, lagi satu dia dah bagi contoh. Dia dah bagi contoh kan. So, dia dah bagi contoh suruh tulis macam tu, tulislah macam tu. Jangan tulis cara lain. Dia dah minta tulis macam, okey, ayat kat atas tu apa, okey, jenis ayat apa dia. Ikut je. Jadi sila tengok dulu soalan, perhatikan betul-betul. Sebab ada pelajar mungkin dia rushing kan, dia nak cepat habis ke apa, dia tinggal. Okey, so awak perhatikan dahulu. Tengok-tengok dulu. Dia ada 4 kan, dia minta 4 tak silap saya. Betul tak? Betul. Dia dah garis 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Betul. Okey. Dah dapat Adam? Dah. Okey. Bagi saya satu. Apa yang awak dapat? Ayat apa yang awak dapat? Sila berikan laporan. Sila berikan laporan. Tu ayat. Ayat apa? Jenis Ayat apa? permintaan. Okey. Permintaan Okey. Kalau awak perasan contoh tu dia dah tulis kat situ kan ayat silaan. Sila. Bila ada sila tu ialah ayat silaan. Okey, macam sila duduk. Tu ayat silaan. Okey? Sila beratur. Itu ayat silaan. Dia sangat straightforward dalam bahasa Melayu apa kita panggil sangat teruslah dia punya maksud tu. Ayat silaan. Silaan kat situ dah ada perkataan sila tu kan. Jadi awak pun tahu. Okey, sila. So apa yang bermula dengan sila? Okey, seterusnya Adam. Cuba awak tengok-tengok apa yang awak boleh dapat bagi untuk ayat lain pula. Kalau ayat larangan, ayat larangan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Yes, jangan sampai ada yang tertinggal. Itu adalah ayat larangan.
Okey, seterusnya. Seterusnya ialah ayat permintaan. Mana satu ayat permintaan? Minta bantuan anggota bomba untuk mengesahkan lokasi orang hilang melalui satelit. Okey, sorry. Betul. Okey, seterusnya ayat permintaan. Tolong hantarkan pasukan untuk melawat lokasi tersebut. Ya. Okey, betul. Okey, kat situ awak dah dapat 4 markah lah. So, dia suruh awak buat macam mana dia bagi contoh tu kan. Awak ikut je. Mula-mula awak tulis ayat dia. Okey, lepas tu awak buat jenis ayat dia. Okey, sila labelkanlah. Labelkan ayat tu. Maksudnya garis lah tu. Maksud dia garis. Okay, tulis nombor 1 ayat. Nombor 1, nombor 2. Jadi bagi mudah. Mudah untuk pemeriksa tu. Dia sebenarnya orang yang nak periksa ni pun dia tengok awak tulis kemas-kemas. Sejuk hati dia tanda kan. So awak buatlah nombor 1 apa. Nombor 2 apa. Tapi ikut dia punya contoh tu. Dia dah bagi contoh, ikut je. Okey, so seterusnya penyuntingan teks. Okey, awak baca dulu. Kat bawah ni ada pelbagai, dalam teks tu ada pelbagai kesalahan. Kesalahan bahasa. Bahan 1 tu. Kita tengok bahan 1. Okey, seperti awak tengok dia cakap kat situ terang-terang dia cakap 6 markah kan. Jadi ada 6 lah, ada 6 kesalahan bahasa kat situ. Okey? Okey. So awak tengok dulu, awak perhatikan apa yang salah agak-agaknya. Saya bagi masa sikit untuk awak tengok. Okey, saya bagi 1 Saya bagi 1. Awak ambil awak buat yang lagi selebihnya 5 tu. Okey, lagi satu. Okey, saya baca peribahasa merupakan ungkapan menarik yang bukan asing lagi dalam kalangan masyarakat Melayu sejak dahulu. Setiap peribahasa mempunyai taksiran yang tertentu dan memberikan pengajaran secara tersirat. Antara peribahasa yang masyhur ialah melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Okey. Berdasarkan maksudnya, peribahasa ini bertujuan untuk menyedari ke golongan ibu bapa tentang tanggungjawab. Macam pelik je tanggungjawab tu. Mereka dalam mendidik anak-anak. Okey, tengok betul-betul. Setelah anak-anak didedahkan dengan amalan yang baik sejak mereka masih kecil. Amalan ini akan sebati ke dalam hidup mereka. Ke dalam hidup mereka.
Okey, saya ambil satu. Saya ambil nombor satu. Kesalahan kat sini bukan asing. Patutnya tidak asing lagi. Peribahasa merupakan ungkapan menarik yang bukan asing lagi dalam kalangan masyarakat Melayu sejak dahulu. Okey, saya tak tahulah kalau awak macam mana, tapi kalau saya jawab exam, mesti saya akan macam, betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Mesti saya cakap, bukan asing ke? Macam itulah. So, tipsnya tak banyak lah. Tipsnya ialah bertenang, baca dulu betul-betul. Baca, awak ada banyak masa, jangan risau. InsyaAllah boleh jawab elok. Daripada awak jawab cepat-cepat, lepas tu salah pun tak boleh kan? Okay, so okay, so macam itulah tips dia, tak ada tips apa-apa pun. Kalau nak jawab soalan yang macam ni, awak kena tengok betul-betul. Okay, so jawapan untuk saya dapat satu kesalahan yang bukan tu kita patut tukar kepada tidak. Okay Adam, selalunya kalau bahagian soalan 3 ni, penyuntingan teks ni, macam mana awak nak jawab dia? Maksudnya macam mana dekat kertas jawapan tu awak nak tulis? Pastikan awak buat. Selalunya orang buat kolom lah kot kan. Kolom macam sebelah-sebelah. Kesalahan, pembetulan. Kesalahan, pembetulan macam tu. Lepas tu tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3, seterusnya. Sebab nak bagi nampak kan, bagi senang tengok. Okay, kalau nak mudah macam tu lah kot, buat dua kolom, dua bahagian. Satu tu awak tulis pembetulan, satu tu awak tulis kesalahan. Okay, nombor 2, kesalahan nombor 2. Ada awak nak cuba tak? Adam, tengok ada tak apa-apa kesalahan yang awak nampak? Kesalahan ejaan ke? Kesalahan ejaan kat sini ada 3. Sekejap saya kira. 1, 2, 3. Ada 3 kesalahan ejaan tak silap saya. Masyhur. Sorry, 4. Masyhur, ya. Sepatutnya ada Y. Sepatutnya ada Y. Sepatutnya masyhur. Masyhur. Macam tu. Okey, ada MASYHUR. Masyhur. Okey. Lagi? Dah dapat 1 markah dah, 2 markah. Tanggungjawab. Ya, tanggungjawab tu sepatutnya? Rapat. Ya, sepatutnya dia rapat. Dah dapat 3 markah dah. Okey, so lagi? Menyedari. Ya, sepatutnya dia adalah menyedarkan. Okey, menyedarkan. Okey, lagi? Satu lagi. Amalan yang baik sejak mereka masih kecil. Amalan ni akan sebati ke dalam hidup mereka. Ke dalam. Ke dalam ke? Dalam. Ya, sepatutnya dalam sahaja. Okey? Alright. Ini tak apa. Okey. Bagus. Seterusnya, ini email. Dia bagi email. Kat dalam ni pun ada kesalahan bahasa juga. Kena jawab dua-dua soalan lah kan? Betul tak? Jawab kedua-dua bahan. Okey. Tengok dulu. Tengok daripada tu betul ke tidak. Okey. Okey, tengok satu-satu. Tarikh tu ada kesalahan. Perkara tu tak perkara okey. Kepada okey, okey. Okay, selamat sejahtera. Tuan, berhubung perkara di atas, pihak kami akan mengadakan pemeriksaan ke atas semua murid-murid yang menunggang motosikal ke sekolah.
Okey. Ke atas semua murid-murid. Okey, kat situ dah salah ke Ke atas atas semua murid-murid. Ha, murid-murid. Ke atas yes, betul. Patutnya semua murid sahaja. Kalau murid-murid tu dah double dah, maksudnya dah 2 kali ulang pengulangan kat situ. Murid-murid ganda. Okey, so tak payah semua. Okey, sorry. Semua murid-murid tak payah. Sepatutnya semua murid sahaja. Ataupun murid-murid sahaja. Pemeriksaan ke atas murid-murid. Okey, tak ada semua murid-murid. Okey. Yang menunggang motosikal ke sekolah. Tindakan ini akibat daripada permintaan pihak sekolah untuk membuat pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan itu akan diadakan mengikut ketetapan berikut. Okey, kita tengok tindakan ini akibat. Tindakan ini daripada. Okey. Tindakan ini daripada permintaan. Okey, boleh terima, boleh terima. Mungkin dapat setengah markah kat situ. Okey. Selalunya orang akan cakap, orang akan tulis macam macam ni ekoran ekoran ataupun rentetan daripada. Tindakan ini ekoran daripada permintaan pihak sekolah untuk membuat pemeriksaan tersebut. Okey. Tengok seterusnya. Tarikh 1 Jun. Okey, alright. Lepas tu Rabu. SMK Taman Nusajaya. Okey, tak ada masalah. Okey, kedua. Pihak kami harap. Harap ke? Berharap. Ya, berharap. Pihak kami berharap pihak tuan dapat memberikan kerjasama untuk memastikan pemeriksaan tersebut tidak menimbulkan lain-lain masalah. Menimbulkan masalah. Ya, terbalikkan masalah-masalah lain. Pihak kami berharap pihak tuan dapat memberikan kerjasama untuk memastikan pemeriksaan tersebut tidak menimbulkan masalah-masalah lain. Okey, segala kerjasama, ejaan betul yang diberikan didahului oleh kami. Didahului oleh kami dengan ucapan ribuan terima kasih. Saya yang menjalankan amanah, Luqman, okey, ejaan betul, Ibu Pejabat saya kata okey betul. So apa? Last kali tu Didahului. diberikan. Didahului. Patutnya kami Mendahului. dahului. Kami dahului dengan ucapan terima kasih. Okey, ada alright. Kalau tak koma juga diberikan. Macam mana? Segala Koma. kerjasama yang diberikan. Diberikan. Kami dahului. Kalau tak koma tak ya? Tak payah. Segala kerjasama yang diberikan kami dahului. Itu terus dahului dengan terima kasih. Okey. Seterusnya. Soalan 4. Bahasa Melayu standard. Sekejap. Ya, ni lah akibat tak baca soalan tadi kan. Okey, betul. Dia suruh senarai je kan. Senaraikan. Anda tak perlu salin. Okey. Tak perlu salin tu maksudnya tak payahlah tulis ni kan. Awak just tulis kesalahan je. Macam saya cakap tadi lah. Buat sebelah-sebelah.
Okey, soalan 4. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Kemudian tulis petikan tersebut semula dalam bahasa Melayu standard tanpa ubah bentuk dan maksud asal. Okey, maksud dia tulis petikan tersebut semula. Maksud awak kena tulis balik guna bahasa standard tanpa ubah bentuk dan maksud asal. Maksudnya dah petikan ni sebiji dia bagi macam tu, awak pun kena ikut tulis macam tu juga. Tapi gunakan bahasa Melayu standard. Okey, yang ini kiranya dia adalah macam bahasa yang ni lah kan, bahasa apa ni? Bahasa Melayu klasik. Yang dia bagi tu kan, syahadan maka kedengaran di Melaka bahawa Chow Pandan sudah mati. Okey. Sakitnya disebabkan muntah darah, dadanya seperti kena panah. Setelah Sultan Muzaffar Shah mendengar khabar itu, maka titah baginda. Titah baginda, kejap. Sesungguhlah Tuan Sidi Arab ni hamba Allah keramat. Pening Maka puji baginda akan Tuan Sidi Arab itu dianugerahi baginda dengan sepertinya. Setelah 42 tahun lamanya Sultan Muzaffar Shah di atas kerajaan, maka baginda pun mangkatlah. Okey, memang macam mana nak buat ni? Macam itulah. Tapi sehabis baik awak cubalah buat betul-betul. Maksudnya betul-betul maksudnya dapatlah full mark kan. Tapi boleh ni, boleh. Syahadan. Syahadan tu macam mana tu? Kalau nak tukar kat dia bahasa biasa kita pakai. Syahadan tu terdengar. Okey, terdengar berita di Melaka. Yang ni betul-betul klasik ni, yang dia bagi awak ni. Petikan ni kan. Okey, selalunya kalau kita baca novel ke yang korang kaji tu, mesti akan discuss lah maksud-maksud tu semua. Okey, so maksud syahadan tu ialah terdengar. Kalau kita tukarkan dia pada Melayu standard. Maka, okey, tak ada maka lah. Terdengar berita di Melaka bahawa Chow Pandan sudah mati. Dia kata jangan ubah maksud asal kan? Jangan ubah maksud asal dia. Maksud asal tu maksudnya syahadan tu samalah maksud dia dengan terdengar. Okey. Sakitnya disebabkan muntah darah. Dadanya seperti kena panah. Okey, ni sama je lah. Setelah tu, tak okey. Setelah tu, kita kalau nak tukar kepada bahasa Melayu standard, setelah setelah Sultan Muzaffar Shah mendengar berita itu. Khabar tu berita lah kan kalau tukar kepada bahasa Melayu standard. Jadi berita. Khabar jadi berita. Okey Okey Adam pening Adam. Pening sikit lah. Ya. Yang Melayu bahasa klasik ni praktis lah, boleh praktis. Okey, lagi? Maka baginda bertitah. Maka titah baginda. Tak ada. Okey.
Maka tu tak ada. Maksudnya titah baginda. Bagi dia berkata. Ha, titah baginda. Tak payah maka, just cakap titah baginda saja. Mendengar berita itu titah baginda. Tu Melayu standard lah kan. Ni macam yang ni maka titah baginda. Macam klasik je kan, macam sopan sikit. Yang standard ni macam titah baginda. Macam tu. Benarlah. Ni dia cakap sesungguhlah kan. Klasik ni dia kata sesungguhlah. Okey. Sesungguhlah Tuan Sidi. Jadi sesungguhlah tu kalau nak tukar kepada bahasa standard, kita kata benarlah. Benar. Benarlah. Benarlah Tuan Sidi Arab ni hamba Allah yang mempunyai keramat. Okey, cuba awak buat yang maka beberapa puji tu. Kalau nak tukarkan dia kepada bahasa biasa je, standard je. Maka. Macam ni, maka beberapa puji baginda akan Tuan Sidi Arab. Beberapa pujian baginda akan Okey. Tuan Sidi Arab itu dan menganugerahi baginda dengan seperti dengannya. Ya. Okey. Dah hampir-hampir dah tu. Boleh? Bagi markah sebenarnya. Setelah setelah 42 tahun lamanya Sultan Muzaffar Shah di atas kerajaannya, maka baginda pun mangkatlah. Okey. Mangkat. Baginda mangkat. Okey, dah. Betul. Tak payah mangkat lah. Jadi dia mangkat je lah. Baginda mangkat. Okey. So tadi baginda, ayat awak bagi tadi tu dapat markah Cuma dia tak ni sangat lah. Dia tak macam terabur sikit lah kan. Biasalah bahasa Melayu pun dia ada grammar juga. Okey. Tata bahasa je. Tapi pastinya lah pemeriksa tu akan bagi awak markah sebab ada betul kat situ. Baginda memberi pujian. Maka beberapa puji kan, yang ini klasik maka beberapa. Okey, awak boleh terus cakap baginda memberi pujian pada Tuan Sidi Arab dan memberikan penganugerahan yang selayaknya ataupun sepatutnya. Atau awak tak ubahlah maksud dia kan. Okey, setelah 42 tahun Sultan Muzaffar Shah menduduki tahta kerajaan baginda. Okey, Sultan Muzaffar Shah menduduki tahta kerajaan, maka tak payah maka. Baginda mangkat. Dah, full stop. Okey. Bahasa Melayu standard agak bahagian soalan nombor 4 ni pada saya agak mencabar sikit lah. Okay, tapi mencabar bukan bermaksud tak boleh buat lah. Berlatih lah, berlatih. Banyak masa lagi boleh, insyaAllah boleh jawab dengan mudah. Okay, kiranya kalau awak punya jawapan-jawapan ni dia punya skim markah dia tu kan. Okay, kalau tak grammar macam terabur pun awak masih dapat markah. Tapi awak dapat kurang lah daripada 6 tu. Mungkin awak dapat setengah ke kan. Okay. Yang tak dapat markah kalau ayat awak tu biasalah awak salin bulat-bulat. Lepas tu isi awak tu tak ikut turutan. Yang bawah ke atas, atas ke bawah. Tak boleh. Tu semua akan dapat kosong-kosong lah. Elakkanlah daripada buat macam tu. Maksudnya dia suruh salin sebiji. Kalau 2 perenggan buat macam mana dia bagi tu, petikan tu macam mana. Ada jarak, ada ruang kosong, tapi maksudnya sebelum tulis tu kan ada jarak tu kan, perenggan. Ada 2 perenggan, buat 2 perenggan. Salin semula juga guna 2 perenggan. Okey. Jangan buat isi tu tak ikut turutan. Macam saya cakap tadi. Kena buat ikut turutan.
Okey, kalau ayat tu tak gramatis, kalau tak cukup, tak ikut urutan, tak gramatis, dia bagi awak 1 markah je lah. Tak adalah dapat kosong, tapi awak dapat 1 markah je. Okey. Yang pasti pemeriksaan awak tak adalah kejam. Jadi permarkahan dia tidaklah sekejam mana. Maksudnya kalau isi awak tu cukup, lengkap. Lepas tu turutan ada turutan. Semua akan diberi markah. Mungkin awak dapat 5 ke 4 markah macam tu. 3 markah. Okey? Boleh dah Semangat Okey. Nombor 5, peribahasa. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan petikan tersebut. Tadi kita dah buat peribahasa, latihan peribahasa. Jadi mungkin awak boleh imbau-imbau kembali yang kita berjawab tadi kan. Ini pasal apa Dia cakap dalam kehidupan di sebuah kawasan perumahan. Ini pasal kejiranan lah kot Kejiranan, pasal kerjasama, saling bantu-membantu. Amalan seumpama ini. Amalan seumpama ini dapat mewujudkan kehidupan yang harmoni. Okey. Walau bagaimana terdapat segelintir masyarakat yang tak hiraukan. Ni ada bangsa yang ni awak boleh awak boleh bagi peribahasa untuk bangsa yang suka menyendiri ni. Tak suka bercampur, tak suka bergaul. Ada peribahasa untuk orang macam ni. Okey? Lepas tu sepatutnya kita perlu menjalinkan hubungan yang mesra dengan jiran supaya suatu masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan bijak tanpa merugikan mana-mana pihak. Kiranya daripada line pertama sampai kehidupan harmoni tu ada satu peribahasa dalam kehidupan sampailah yang harmoni tu ada satu peribahasa. Lepas tu yang walau bagaimanapun tu sampailah bersendirian tu ada satu peribahasa. Lepas tu yang line terakhir tu sepatutnya sehingga mana-mana pihak tu satu peribahasa. Okey, so awak rasa apa peribahasa yang sesuai untuk yang pertama tu? Dalam kehidupan di dalam sebuah perumahan, kita harus saling membantu dan bekerjasama antara satu sama lain. Pertama, kita kukuh bercerai kita roboh. Okey, boleh terima, boleh terima. Okey, bekerjasama kan? Okey, lagi satu awak boleh pakai bagai aur dengan tebing. Sebenarnya ada banyak lagi. Nanti saya kongsi-kongsi kan kita ada banyak peribahasa untuk benda-benda macam ni. Tapi yang awak bagi tadi tu diterima, bagi aur dengan tebing pun boleh. Okey, lagi untuk yang seterusnya walau bagaimanapun ada untuk manusia yang tak suka duduk bercampur gaul ni apa kita panggil dia? Ni ayat peribahasa ni kita famous lah kita selalu guna untuk orang yang suka menyendiri ni. Jangan jadi apa? Jangan jadi binatang apa tu? Jangan jadi kera sumbang. Kera sumbang ni suka sorang-sorang lah kan. Tak bercampur, tak bergaul. Okey? So seterusnya terakhir. Yang terakhir ni. Yang terakhir ni awak boleh bagi. Yang paling tepat untuk tak sakitkan mana-mana pihak atau rugikan mana-mana pihak ni ibarat menarik apa? Menarik rambut dalam tepung. Ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus dan tidak berselerak. Ada lagi beberapa lah lain selain daripada tarik rambut dalam tepung tu. Ibarat tarik rambut dalam tepung. Maksudnya awak tarik, tahu kan peribahasa tu? Maksudnya awak tarik rambut slow-slow. Tu tak adalah berselerak tepung tu. Rambut pun tak putus. Jadi tak ada orang berkecil hati. Okey. Lagi boleh guna ular biar mati, tanah jangan lekuk, buluh jangan pukah. Ni jarang orang guna lah. Saya pun jarang-jarang guna. Okey, tapi selalu guna yang nak tarik rambut dalam tepung tu.
Okay, Adam jangan risau. Ni semua memerlukan latihan. Semua ni latihan. Bila kita biasa tengok benda tu, kita biasa jawab. Lama-lama okey. Alright, seterusnya. Petikan umum. Petikan umum. Okey, saya nak tekankan lagi sekali. Petikan umum soalan nombor 6. Soalan nombor 6, 7 dan juga 8. Mana 8? 8. Perlulah guna ayat sendiri. Okey, guna ayat sendiri. Pertama, ayat sendiri. Lepas tu, biasalah standard kena guna ayat lengkap, sempurna. Okey. Yang ketiga ni, untuk soalan nombor 8 ni biasalah jawapan untuk soalan nombor 8 ni berdasarkan novel yang awak belajar lah, yang awak kaji. Okey? Alright. Okey. Baca bahan 1 dan bahan 2 dengan teliti. Jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, seperti biasa saya cakap hari tu, biasanya soalan nombor 3 dan 4 ialah soalan kebat. Soalan yang menggunakan pendapat sendiri. Okey, pendapat sendirilah. Kebat means kemahiran berfikir aras tinggi awak sendirilah. Okey, jawapan nombor 1 dan 2 sahaja dia rujuk kepada bahan yang dia beri. Okey, so tengok kita tengok sama-sama. Bahan 1 tu tentang apa? Okey. Bahan 1 ini tentang hampir sebahagian besar terdiri daripada okey. Mereka inginkan pekerjaan yang dapat menjamin masa depan yang lebih baik. Okey, ini pasal pekerjaan lah. Mereka inginkan pekerjaan yang dapat menjamin masa depan. Okey, faktor yang boleh pengaruh seseorang pilih kerja termasuklah sebagai sumber keuangan dan untuk penuhi minat peribadi sudah lama wujud. Remaja haruslah, awak tengok sama-sama haruslah meneliti faktor supaya dapat memahami sebab sebenar sesuatu pekerjaan itu ingin diperoleh. Okey. Sementara itu bagi yang sudah memiliki pekerjaan belum tentu sesuai, dapat penuhi kehendak peribadi, dapat cari kepuasan kerja yang sebenar dan bina identiti diri. Oleh itu persediaan rapi sangat mustahak supaya remaja tak hadap masalah dan menentukan matlamat dan kejayaan nanti. Okey. Selalu bahan 1, bahan 2 tu dia related lah, dia bersangkut paut. Okey, usai peperiksaan SPM, remaja akan berhadapan dengan apa tu? Berhadapan dengan persoalan untuk lanjutkan pelajaran atau cari kerja. Melanjutkan pekerjaan ke peringkat lebih tinggi mula dianggap sebagai perkara biasa. Okey, biasa. Faktor-faktor ataupun sebab-sebab yang mempengaruhi remaja untuk buat pilihan dalam cari pekerjaan, kurang minat dalam bidang akademik. Okey, lepas tu anggapnya sebagai satu beban. Dalam mudah nak bekerja, fokus pada kemahiran praktikal berbanding akademik. Manakala remaja yang memilih untuk melanjutkan pelajaran pula sedar kepentingan memperoleh pengetahuan, kemahiran dan kelayakan lebih tinggi untuk meningkatkan prospek kejayaan dan potensi pendapatan yang lebih baik. Okey. So maksudnya bahan 1, bahan 2 ni tentang apa, Adam? Apa remaja? Ya, Kenapa? pasal remaja, pasal kerja. Apa yang nak buat lepas apa? Dapat belajar. Ya, lepas SPM kan? Ada yang pilih untuk apa, Adam? Pilih untuk apa? Ada 2 pilihan di situ. Mereka Lebih, selalu pilih lebih belajar lagi. lagi ataupun terus? Nak terus kerja. Ya, bagus. Maksudnya awak tu bukan perhatian. Bagus, tahniah. Okey, berdasarkan bahan 1, berikan maksud menentukan matlamat. Mana bahan 1 menentukan matlamat? Mana? Okey, dia dah bawah sekali tu dia dah tulis kan. Masalah ni dapat menentukan matlamat. Apakah maksud menentukan matlamat? Dia sendiri yang menentukan masa depan dia.
Ya, betul. Dia tak tahu apa tujuan dia. Jadi kalau awak jawab macam awak jawab tadi dapatlah 2 markah. Okey, ataupun awak cakap menentukan matlamat itu menetapkan. Menetapkan. Ataupun awak bagi objektif. Awak terus tulis objektif. Maksud menentukan matlamat ialah objektif. Ataupun memastikan matlamat. Itu semua adalah antara contoh-contoh jawapan yang awak boleh jawab. Okey. Okey. Okey, pastikanlah saya cakap tadi guna ayat sendiri, lepas tu jawab lengkap lah. Janganlah jawab seketul-seketul macam saya jawab tadi. Awak kena jawab, maksud menentukan matlamat ialah memastikan tujuan, menetapkan ataupun objektif. Jadi pastikan awak menggunakan frasa soalan. Maksudnya salin sikit soalan tu, salin semula soalan tu. Jadi ayat awak tu akan jadi lengkap lah. Okey, baru awak dapat 2 markah. Okey, kalau bagi seketul je tak cukup, tak apa ni? Maksudnya tak penuh jawabnya dapatlah 1 markah. Kalau jawapan salah, kosong. Macam tu lah Okey, seterusnya. Nombor 2. Okey, kata kunci dekat soalan nombor 2 ni merujuk pada bahan 1, bahan 2. Nyatakan faktor-faktor. Faktor-faktor ni ialah punca dia. Faktor ni kata kunci bagi soalan nombor 2 lah. Okey, faktor ni antara maksud lain dia ialah punca. Apa puncanya? Punca ni remaja ni pilih untuk bekerja. Masalah kekurangan. Okey, masalah kewangan. Betul. Okey, untuk bahan 1 tu awak boleh jawab remaja memilih untuk bekerja kerana mereka mengalami masalah. Okey, dia tak cakap masalah kewangan, dia cakap sebagai sumber kewangan. Okey. Lepas tu lagi faktor lain. Dia cakap kat situ juga, dan untuk memenuhi minat. Minat peribadi yang sudah lama wujud. Jadi nak easy money lah, nak dapat cepat duit tu. So kerjalah lepas SPM terus kerja. So awak boleh jawab untuk bahan 1 ni, awak boleh jawab pelajar ataupun remaja memilih untuk bekerja kerana mereka ingin memenuhi minat peribadi mereka yang sudah lama wujud. Macam tu nak jawab penuh. Okey. Okey, kalau isi awak tu cukup 2 isi, maksudnya macam punca-punca tu kan. Jawapan punca-punca. Jawapan untuk nombor 2 ni, faktor-faktor tu punca-punca lah. Punca-punca tu awak bagi 2 isi untuk 1 bahan. Maksudnya bahan 1 awak bagi 2. Tadi kan awak jawab kewangan. Saya jawab minat peribadi kan. Okey, dah cukup. Dapat markah kat situ. Okey, so bahan 2 pula. So bahan 2, apa faktor dia? Faktor kat bahan 2 ni, diorang ni nak kerja sangat. Apa yang diorang anggap beban dan apa yang diorang tak minat. Kurang minat dalam bidang akademik. Yes. Jadi awak jawab faktor ataupun punca-punca remaja ingin bekerja, memilih untuk bekerja adalah kerana kurangnya minat mereka dalam bidang akademik. Dah dapat 1 markah, 2 markah, 2 markah. Okey, so seterusnya lagi 1 isi, awak boleh terus tulis ataupun tulis je penuh-penuh. Remaja menganggap sambung belajar itu adalah satu beban. Dah siap. Okey. Yang pasti jawapan untuk jawapan 1, 2 ni awak kena tengok daripada petikan yang dia beri. Bahan 1 dengan bahan 2. 3 dengan 4 ni tak apa. Bukanlah tak apa. Dia macam
Hebat kan? So tak apa. Okey. Soalan dia apa? Pemilihan kerjaya yang tepat sangat penting dalam kehidupan seorang individu bagi memastikan masa depan yang cerah. Bila dia cakap pada pendapat ni memang boleh kumpul lah markah. Okey. Pada pendapat anda, apakah kepentingan memilih kerjaya yang sesuai dengan minat dan potensi diri? Awak rasa-rasa kenapa? Kenapa kita ni kena pilih kerja yang sesuai dengan minat kita, dengan potensi diri kita ni? Pada Okey, pendapat, yang ini, okey. pada Jawab. pendapat saya, kepentingan Mhm. kerjaya yang sesuai dengan Mhm. minat dan potensi diri adalah dengan memilih kerjaya yang sesuai dapat membantu Hmm. kerja dengan lebih baik. Ya, tepat sekali. Okey. Awak dah dapat satu kat situ, 2 markah kat situ. Okey, so maksudnya kat situ awak cakap kita penting pilih kerja yang sesuai dengan kita. Kita tahu potensi kita ni, supaya awak cakap apa tadi? Supaya dapat bekerja dengan baik. Ya, bekerja dengan baik. So kita tahu kerja tu kita tahu nak buat, kita gembira nak buat, kita senang nak buat. Sebab kita sukalah kerja tu kan. Bila kita tak suka tu kita kurang fokus. Okay. So antara jawapan-jawapan lain, okay, kita kena berfikir dulu luar kotak sikit lah. Okay. Awak fikir kan, kalau awak ada banyak masa awak fikir, masa nak jawab tu awak fikir. Okay, kalau aku dapat kerja yang aku suka, apa yang aku boleh bagi? Awak boleh bagi kejayaan. Okay, awak boleh bagi motivasi pada diri awak nak terus bekerja kalau awak suka kerja tu. Okay. Lepas tu lagi, awak boleh apa? Boleh, sebenarnya boleh tengok kat sini lah. Tapi awak jangan ambil kat sini pula. Awak tu kena guna ayat sendirilah. Untuk elakkan apa? Untuk elakkan awak kerja kat sini sebulan ke sehari, awak besok awak tukar kerja lain. Untuk elakkan diri kita tukar-tukar kerja. So kita lebih, kita panggil apa tu? Proaktif lah. Lebih proaktif lah, kerja lama sikit. Sebab kita suka dengan kerja tu. Alright. Tu antara jawapan-jawapan yang awak boleh bagi untuk jawab soalan nombor 3 tu. Bagilah dalam 2 isi ke 3 isi lah. Tadi awak dah jawab 1 kan. Awak tambahlah lagi 2. Awak cakap lebih bersemangat. Lagi nak jadi pekerja cemerlang, kita kenalah suka kerja tu. Okay, untuk jadi lebih proaktif ataupun bermotivasi. Okay, habis. Nombor 4. Seterusnya yang terakhir. Soalan yang terakhir. 4 markah. Ni banyak ni markah dia. Okay, so setelah tamat pengajian di universiti, rakan anda, maksudnya kawan awak lah, ingin cari pekerjaan yang sesuai dengan kelulusannya. Okay, so rakan anda telah menerima surat panggilan temuga jawatan yang dipohon. So awak ni sebagai kawan yang prihatin, yang caring, yang ambil berat, apakah panduan yang boleh anda beri pada dia sebelum dia hadir temuduga tersebut? Okay, awak fikir temuduga. Temuduga nak bekerja. Okay, nak bekerja. Jadi apa yang kalau kita nak bekerja ni, kita nak impress siapa? Nak impress orang yang menduga tu. Okay, so awak mesti cakap dengan kawan awak apa? Tak payah jawab. Tak payah jawab secara penuh. Cuba awak bagi saya point-point jawapan sahaja. Macam apa idea yang awak nak cakap kat kawan awak? Bagi Dia dia nak pergi interview ni. check company tu dulu. Okey, betul. Cari maklumat tentang company tu ataupun syarikat tersebut ataupun tentang majikan tersebut. Sekarang kita dah canggih, betul? Okey. Suruh kawan tu pergi cari tentang latar belakang syarikat tersebut. Okey, bagus Adam, bagus. Okey, teruskan. Apa lagi point yang awak boleh bagi dia minta dia? Tengok kerja Sebab dia minta 4, dia nak bagi 4 markah kan? Okey, sebaik-baiknya lah awak bagi 4 isi. Tadi awak dah bagi saya 1. Okey, lagi 3. bagi dia, suruh dia tengok dulu kerja tu sesuai tak dengan dia. Ya. Okey.
Suruh dia nasihatkan dia lah, bukan fikir, maksudnya tengok sesuai tak dengan kelayakan dia. Okey, betul, bagus. Okey, seterusnya. Suruh dia cari lagi satu tempat kerja supaya dia ada Okey. pair. Kalau yang dia tak dapat, dia boleh try sana. Okey, okey, bagus, boleh terima. Maksudnya suruh dia bersedialah untuk cari kerja lagi satu. Okey. Itu agak keluar daripada konteks soalan, tapi boleh beri bakar. Okey, mungkin awak boleh cakap kat dia tentang hmm, Berjaga-jaga. awak apa? Langkah berjaga-jaga. Langkah jaga-jaga ataupun awak cadangkan dia tanya pada yang lebih pakar, yang kerja bidang yang dia nak temu tu. Cuba tanya ni. Macam tu contoh. Okey. So, poin-poin ni tadi awak boleh tulis dalam bentuk yang penuh, isi penuh. Okey. Yang keempat, yang terakhir, mungkin awak boleh cakap kat dia. Ni standard lah. Kerja tu kerja apa kan? Dia kata kerja office. Okey, pakailah pakaian yang kemas sesuai dengan jawatan yang dipohon. Okey, kalau dia minta kerja yang apa ni? Bukan kerja office pun, okey, sentiasalah berpakaian kemas dan sesuai dengan jawatan yang dipohon. Okey, so jawapan ataupun poin-poin yang awak beri pada saya tadi, saya minta sekali lagi, saya tekankan, tolong guna ayat yang penuh. Okey? Okey dah, cukup. Cukuplah 4 markah. Okey. Alright. Kita ada beberapa minit lagi untuk masa kita. Okey. Kita habiskan sikit lagi Adam Okey, so petikan sastra. Ini tentang pantun. Pantun sayangi jiran. So soalannya minta baca bahan-bahan di bawah ni. Ada bahan 1, bahan 2. Okey, jawab soalan-soalan berikut mengenakan ayat sendiri. Okey, standard lah. Ini kefahaman. Okey, pantun dengan gurindam hidup berjiran. Kita scan je lah baca sikit-sikit. Okey, macam okey, payu perlahan saksi. Okey, so wujud pemusuhan tiada komunikasi. Bonda berkenan kami pelikat. Agenda diatur menyahut seruan, saling bertegur, semarak perpaduan. Okey, hasad dengki masyarakat kini, luntur kerjasama dalam hubungan. Gerendam hidup berjiran. Okey, so ni biasalah. Sama juga, dia suruh awak tengok bahan tu. Tengok bahan. Okey, ni biasalah. Selalunya kalau saya baca sekali, lepas tu kan saya tengok soalan. Lepas tu saya tengok balik. Selalu kita jawab soalan macam tu lah kan. Kita tengok soalan tu. Okey, berdasarkan bahan 2. Maksud rangkaian kata jika sombong sanggup direndah. Okey, bahagian bahan 2. Okey, bahan 2, bahan 2, bahan 2. Mana? Jika sombong sanggup direndah. Okey. Okey, awak rasa macam mana nak jawab soalan bahan 2 tu? Nombor 1. Dia suruh bagi maksud. Sombong sanggup direndah tu maksudnya apa? Kalau Agak puitis di situ. Tapi awak boleh cuba. kalau sombong tu pun dah dianggap apa boleh macam ni, kalau sombong tu pun dia dah rasa biasa, maka hidup dia pun akan jadi indah. Okey, boleh terima. Okey. So, awak bagi tu boleh dapat 1 markah. Okey. So, kiranya kalau awak ni sombong. Okey, ni saya punya kefahaman lah Okey, kalau awak sombong, jika sombong sanggup direndah. Selalunya orang sombong ni dia sorang-sorang. Dia kan dia tak ada orang suka dia. Jadi, dia sanggup lah orang ketepikan dia kan. Okey, awak boleh tulis ayat kat situ. Sekiranya maksud rangkai kata, ambil balik frasa soalan. Saya cakap tadi, ambil balik frasa soalan. Maksud rangkai kata jika sombong sanggup direndah ialah sekiranya
meninggi diri ataupun bongkak, kita boleh dibuang atau diketepikan. Rela. Kita ni rela dibuang. Maksudnya kita tak kisahlah. Tak kisahlah orang tak nak kawan dengan aku pun suka hatilah macam tu. Sebab sombong. Macam tu. Maksud dia agak lurus lah. Maksudnya straightforward je. Jika sombong sanggup direndah. Okay. Awak boleh jawab macam tu. Kalau dapat soalan macam ni, selalunya boleh apa kita panggil tu detect, boleh agak lah, boleh agak maksud rangkai kata yang dia tanya tu. Macam ni straightforward lah ni. Sombong sanggup direndah, sanggup lah kalau orang tak kawan dengan dia pun tak apa. Sebab dia sombong. Okay, alright. Kalau saya cakap kalau tak sombong, kalau Ah, tidak ada sifat sombong, baru hidup kita akan indah. Satu markah. Sebab dia tak ada kena mengena dengan rangkai kata tu. Sebab dia tanya, awak mungkin nampak di situlah bermula hidup yang indah kan? Ah, Sebenarnya tak ada. Tak, sebenarnya jika sombong sanggup direndah. Dia tak ada kena mengena dengan perasaan bawah tu. Di situ bermula hidup yang indah. Tak, tak. Dia tanya maksud sombong sanggup direndah tu apa dia? Macam tu. Tak ada kena mengena dengan hidup yang indah tu. Sebab ni gurindam kan? Okay. Sebab kat situ, okay, macam kat lain kan awak baca, jika tangan dihulur kepada lawan, di situlah musuh menjadi kawan. Macam related kan? Jika pemusuhan dibiar berlanjutan, di situlah mudahnya bisikan syaitan. Tapi tak. Yang jika sombong disanggut, sebab dia tanya, sombong sanggup direndah tu apa dia? Apa maksud dia? Hmm. Okey, seterusnya. Dengan merujuk setiap bahan, apakah perbuatan negatif yang tak sepatutnya dilakukan di kalangan masyarakat? Ni related biasanya bahan 1, bahan 2, bahan 3 dia ada kena mengena. Okey. So tadi mungkin kita tak dapat baca sangat sebab kita kesuntukan masa. Okey, dah 9.22 dah. Okey. So kita habis 9.30 kan, Adam? betul. Okey. So yang ni pasal hidup jiran. Bahan 1 pun pasal jiran. Nombor 3 ni pun pasal jiran ke? Buat Ainul ya, pasal jiran juga. Okey, so dia cakap kat sini negatif, negatif. Negatif dah nampak dah kat sini. Apa yang negatif yang kat bahan 1 ni? Kat pantun tu apa yang negatif awak nampak? Perselisihan faham antara Ya. jiran, Betul? tiada komunikasi. Ya. Perselisihan faham. Ambil satu je. Astaghfirullahaladzim. Perselisihan faham antara jiran. Okey, tu negatif. Lepas tu seterusnya kat sini, nombor 2 punya perangan tak ada. Okey, hasad dengki tu negatif. Okey, kiranya dalam pantun ni, dalam bahan 1 ni, kiranya ada 2 benda negatif yang awak boleh dapat kat situ kan. Okey, bahan 2 ni ada 3. Ada 3 benda yang negatif kat sini. Apa yang awak boleh nampak? Jika permusuhan dibiar berlanjutan, di situlah mudahnya bisikan syaitan. Okey, panjang sangat. Okey. Yang negatif, poin negatif awak boleh ambil kat sini masam muka. Lepas tu masam muka. Lagi apa lagi? Cari. Okey, dendam. Dendam pun negatif, betul? Negatif. Lagi satu. Yang awak Lawan. cakap tadi apa? Lawan. Lawan. Okey. Musuh. Syaitan. Boleh jadi. Syaitan tu. Bisikan syaitan. Okey.
So kiranya kat situ awak boleh ambil berdendam, menyimpan dendam, pemusuhan yang berpanjangan. Okey, awak berdendam dengan orang berpanjangan, bermusuh dengan orang berpanjangan. Itu adalah sikap-sikap yang negatif. Jadi tolong saya tekankan sekali lagi, mungkin dah bosan dengar, tolong jawab guna ayat yang lengkap. Ini kita bincang-bincang, tak apalah kita guna poin-poin, poin 1, poin 2, poin 3. Okey, tapi bila awak jawab soalan, saya tekankan sekali lagi, tolong jawab guna ayat yang penuh. Jadi macam mana nak jawab ayat yang penuh? Okey. Perbuatan negatif yang tak sepatutnya dilakukan dalam kalangan masyarakat ialah, okey, terus je tulis, bermasam muka dengan jiran, perselisihan faham dengan jiran, hasad dengki, pemusuhan yang berpanjangan. Tulis macam tu. Okey, seterusnya. Soalan 3 dan 4. Kebat pendapat sendiri, semangat kejiranan, mampu bertingkatkan perpaduan dan keharmonian negara terutama dalam kalangan generasi muda. Pada pendapat anda, punca generasi muda kurang amalkan semangat kejiranan dalam hidup mereka. Punca. Kat situ kata kunci dia. Okey, yang ni memang kena gunalah sendiri, fikir otak sendiri fikir kan. Apa selalunya punca-punca orang tak ada semangat kejiranan ni? Lebih sibuk bermain Sibuk main phone. Lagi? Selalu orang akan salahkan siapa? buat apa? Sebab tu Ya, selalu orang salahkan ibu bapa sebab tak bagi tahu. Mungkin terlalu sibuk, dia tak busy, tak bagi tahu anak-anak, ajar anak-anak. Okey, kena berbaik-baik dengan jiran. Okey, lagi tadi awak cakap gadget dapat dah 2 markah. Okey, lepas tu lagi remaja sekarang dia famous dengan apa tu? Cacat, introvert, ambivert. Tu semualah. So remaja sekarang ni banyak menyendiri lah, banyak menyendiri, tak suka bercampur. Lepas tu kalau dalam PM ni selalu orang akan cakap apa? Media masa ni apa? Kurang apa? Media-media ni dia orang kurang buat apa? buat tekan apa Campaign. nama Orang kurang buat kempen lah, iklan padahal ada je kan. Awak boleh je cakap, tak apa. Awak cakap lah kurang kempen kesedaran tentang jiran-jiran ni. Kurang pendedahan dekat media massa ataupun remaja kurang mencari ilmu tentang benda-benda tu. Banyak melayari benda yang tak sepatutnya. Dia tak adalah tunjuk banyak sangat pasal kesedaran tentang semangat kejiranan. Atau lagi satu, ibu bapa sendiri tak tunjukkan contoh yang baik. Dapatlah markah dekat situ 3 markah, cukup dah 2 isi, 1 isi. Nak cukupkan 3 markah kena bagi at least 2 isi lah. Okey? Tadi yang awak cakap pasal gadget tu paling okey lah, paling bagus lah. Sibuk dengan gadget tu biasa. So ibu bapa pun tak ada bagi tak bagi contoh yang baik. Ibu bapa pun tak bertegur sapa dengan jiran, berusuh dengan jiran. Jadi anak pun ikut sama. Okey, so seterusnya yang terakhir. Jika jiran anda seorang warga emas duduk seorang-seorang, anak-anak tinggal jauh. Anda dapat tahu jiran anda jatuh sakit dan tak dapat uruskan diri sendiri. So awak ni sebagai jiran, apa yang awak akan lakukan? bagi Saya tahu. kita yang perhatian. Ya. Tindakan yang saya akan lakukan untuk membantunya adalah Yes. sentiasa ziarah dia setiap hari. Betul. Bagus. Ziarah jiran, tanya khabar. Lagi? Apa yang awak boleh bawa? Buah tangan bantu dia. Ya, buah Betul. tangan. Boleh bawa dia ke peluang asas. Dia nak makan, minum. Okey. Lagi awak boleh bawa dia ke mana? Bawa dia jumpa anak-anak dia. Buat anak, okey boleh. Tapi macam mustahil. Okey, boleh bawa dia pergi ke buat rawatan lah. Sebab dia tak sihat kan. Lepas tu awak boleh cakap apa lagi? Awak boleh telefon siapa? Telefon anak-anak dia untuk maklumkan keadaan ibu bapa. Mungkin dia orang tak
recall ke ataupun terlupa ke ataupun mungkin tak ingat lah mak bapak. Okey, so awak ingatkan anak-anak dia. Okey, lepas tu boleh minta tolong siapa? Ketua kampung. Lepas tu ni semua perlukan awak berfikirlah berfikir dari luar kotak lah kan, maksudnya fikir. Bila awak tengok soalan tu awak macam okey, kena letak awak kat situasi tu baru awak boleh jawab soalan tu. Okey, lepas tu awak pun tak boleh ada sentiasa dengan dia, jadi awak boleh hubungi orang-orang yang sepatutnya seperti JKM ke, kan, sepatutnya lah ya, jabatan-jabatan yang sepatutnya. Okey, so nak dapat 4 markah kat sini kena at least bagi 3 isi. Okey, jawab penuh, lepas tu bagi 3 isi. Sambung je dalam satu ayat tu, sambung je. Ada 3 isi, betul? Okey, dapatlah 4 markah. Okey, yang novel ni tak boleh. Nanti kita tengok macam mana. Saya tak tahu lagi macam mana novel ni awak kaji yang macam mana. Awak kaji yang mana satu. Okey, jadi rumusan okeylah. Rumusan ni biasalah kan. Bahagian rumusan ni kena tengok kata kunci. Okey, kata kunci perubahan-perubahan. Sekejap Okey, rumusan ni biasalah dia akan tengok awak punya cara. Kat rumusan ni please kalau nak markah extra letaklah peribahasa. Okay? Alright. Adam, saya rasa itu saja untuk hari ini. Dah 9.32 dah. Sekejap. Okay Adam, awak ada apa-apa soalan Adam setakat ni? Tak ada. Okay. Tak ada. Okay. Alhamdulillah tak ada soalan. Okay, apa-apa saya akan update lah kalau awak rajin. Awak rajin-rajin lah buka-buka kan. Saya ada je letak-letak kat situ. Saya pun yakin awak pun mesti rajin juga Google-Google soalan apa semua kan. Tapi saya memudahkan kerja awak. Saya upload siap-siap dalam website yang pusat tuition kita dah siapkan tu kan. Okay Kalau ada apa-apa soalan nanti next class boleh ajukan pada saya ya. Okay. Allah. Makan ubat. Jaga diri. Jumpa lagi next class. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam. Okay. Salam. Take care. Okay.